didatangkan dengan 5 episod. 3 asatizah yang berkelayakan: Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Kita hidup memerlukan kepada pemahaman syariah dan fiqh. Syariah dan fiqh membuktikan Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Al-Quran dan Sunnah menjadi tunjang utama penentuan hukum. Sumber premier atau sumber utama dalam menentukan suatu hukum atau fatwa, pertama sekali kita akan rujuk Al-Quranul Karim. Pernah terfikir bagaimana fiqh mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita? 5 cabang fiqh ini mungkin akan mengubah cara anda melihat dunia. To you all, kena belajar ini bagi faham fiqh ibadat tu macam mana dulu. Tu dia. Adakah syariah Islam akan kekal? Yang keduanya, syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat Islam ini dia kekal sepanjang zaman. Dia tidak akan berubah sama sekali. Kewajipan solat 5 waktu, puasa Ramadan, kewajipan zakat dan sebagainya. Apakah matlamat syariah? Seperti mana yang ulama menyebutkan syariah ataupun matlamat syariah ini adalah wudi'at untuk liajli tahqiqi as-sa'ad, untuk nak merealisasikan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Usul fiqh, kaedah fiqh, perlukah kita ambil kedua-duanya? Rasulullah makan. Bagaimana saya nak faham hukum daripada Rasulullah berjalan itu? Adakah cara berjalan itu sunat, wajib? Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Siapakah mereka? Hargai 4 mazhab. Mereka adalah nujum. Mereka adalah doa mengajak kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana para sahabat, para ulama mengutamakan adab dalam berkhilaf? Kerana dengan sebab perbezaan ini, dia menunjukkan keanjalan fiqh Islam dan dia memberikan ruang kepada para ulama, para cendekiawan, para sarjana untuk memilih pandangan-pandangan yang sesuai dengan maslahat. Kita adalah bahtera Nabi Allah Nuh. Kita mampu membawa ke semua orang di dalam bahtera yang selamat ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu inginkan kejayaan tapi kamu tidak berjalan di atasnya. Sesungguhnya kapal tidak berjalan di atas darat. Mari ayuhlah kita untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih selesa. Ayuh bersama syariah, ayuh bersama dengan ilmu. Semoga ia mendapat manfaat menerusi madkhal sumber ilmu anda.